Assalamualaikum semua. Hari ni kita tengok laluan merempit di trek kuburan. Kita lawan arus kerana jalan di sebelah kiri tu rosak teruk. So nanti di simpang 4 ni kita akan kembali ke kiri. So signaling kepada kiri. Harap kereta depan tu tak langgar kita. Tapi ada bumper tak apa. Okay. So, okay, ini track dia. Okay. Ujung tu penamak dia lah. Dan normally dia akan buat 2 round lah, kan. And then kiri kanan ni spectator selalunya ada duduk atas bukit tu. Tengok kiri kanan jalan kan, spectator. So jalan ni awal dulu lagi cantik lah, kan. Kalau yang ni nak drag racing ni cantik ni. Okay, rasanya tak sampai 1 kilo rasanya. Sebab kalau di depan tu, kalau perasan ada tembok kan, tembok putih tu. Okay, buat jalan rosak. Sorry duk lalu. Okay, tembok putih tu kubur lah. Kubur ni kubur Islam yang terbesar di Sungai Petani. Okay, macam kami anak wanak, okay, kubur free lah. Sebab masuk persatuan, kan. Sekarang pun nak mati pun mahal kat 1,000 kan. Alhamdulillah lah. So sini sampai sini okay, straight. And then okay, sini U-turn. Memang dia U-turn kat sini. Alright, dia U-turn kat sini. Ada U-turn, U-turn balik. Alright. So the same track tapi the other side. Tapi selalunya sebab belah tadi tu rosak, so dia akan guna jalan ni lah, kan. Kan petang-petang memang ramai lah. Kadang polis pun buat rush, kan. Tapi tu pulang lah. Tapi seronok juga kan, saya sekali layan. Okay, kalau tengok belah kiri tu tak ada lagi lah perumahan. Atas tu ada perumahan lah, tapi mostly dia pun akan tengok di atas yang belah kiri perumahan tu. Di atas tu lah, dia akan tunggu ramai-ramai atas tu. So kita kembali semula ke petak permulaan.